This is my first day Syah sambut Chinese New Year. Jom ikut Syah sambut Chinese New Year. Sebenarnya semua hidup Syah tak pernah pun untuk sambut Chinese New Year, tak pernah pun buat decoration Chinese New Year. But hari ni adalah hari yang paling best. Sebab apa? First time Syah buat decoration sambut Chinese New Year. And I sangat-sangat seronok and excited, tahu tak? Then tadi Syah ada buat untuk tanglong, pasang-pasang tanglong tu. Memang sangat best tapi dia sangat-sangat mencabar sebenarnya. Tapi yang tu Syah tak buat video. Sebab apa? Sebab video tu Syah lupa nak buat. Jadi Syah nak tunjuk dengan korang apa decoration yang kita buat untuk Chinese New Year. First thing first, kita ada bunga-bunga kecil ni untuk kita letak dekat kita punya rak-rak untuk cermin mata. Sorry lah kalau Syah gagap sebab first time buat vlog. So macam ni lah kita letak. Nampak tak? Cantik kan? And bukan yang ini je, dekat rak lain pun sama kita letak juga bunga kecil-kecil tu. Nak tengok? Jom. Tada! Cantik kan? Syah tak tahu kenapa kena letak bunga ni, tapi dia ada maksud yang tersendiri juga. So untuk yang mana yang Chinese boleh komen tak kenapa kena letak bunga-bunga macam ni. By the way, serius saya kata memang Syah sangat excited, sangat-sangat and sangat happy. This is a new macam ni kata, new memory dalam I punya kehidupan, dalam I punya ingatan, sebab boleh buat decoration Chinese New Year and sambut Chinese New Year soon. Saya pula yang excited sebenarnya. And selepas tu kita tampal yang benda bulat ni. Nampak tak? Kejap. I flip camera. So kita tampal yang bulat tu. Cantik kan warna merah? Macam tu. Yang ni kita tampal dekat semua cermin. Cermin situ, cermin luar tu. Nampak tak? So macam inilah kedai kita. Cantik kan? And then kita pasang tanglong. Tapi tanglong tadi bos dah pasang, dia dah naik atas pasang. And inilah dia punya finishing look. Nanti Syah letak video untuk overall kita punya decoration dekat kedai. And sempena Chinese New Year juga kita ada lucky draw. Nampak tak? Lucky draw kita sampai RM100 tau kita bagi. Nampak tak? Tapi Syah tak tahulah rezeki ke tak orang untuk dapat RM100 ni, sebab sangat kecil macam tu. Tak tahu boleh dapat ke tak. Harap ada yang dapat. And then sekarang kedai kita sangat cantik. Sebab apa? Dia sangat merah-merah macam tu. Then kita letak juga benda yang petak tu. Tapi Syah tak tahu petak tu apa. Nanti sekejap Syah. Yang petak tu nampak tak? Kita letak kat sini. And benda yang paling Syah rasa macam Syah tertarik ni, tulisan yang kat belakang ni. Cantik weh, dalam warna gold. Lepas tu ada warna merah pula tu. Memang menaik-naikkan suasana. Tapi Syah tak faham maksud dia apa. Cuba korang bagi tahu apa maksud dia. So korang, itu je lah Syah punya vlog untuk Chinese New Year. Okay, nanti Syah buat lagi. Okay, bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Syah punya video. Bye.